5 sebab kukuh mengapa melabur dalam emas lebih baik daripada melabur dalam saham. Tonton video ini sampai habis dan save sebagai rujukan di masa akan datang. Yang pertama, kurang risiko dan lebih stabil. Harga saham sangat rendah kepada turun naik pasaran prestasi syarikat, politik dan ekonomi global. Emas pula terbukti lebih stabil dan menjadi aset pelindung nilai ketika krisis ekonomi. Nombor 2, tidak perlukan kepakaran yang tinggi. Untuk berjaya dalam saham, pelabur perlu mahir membaca laporan kewangan, analisis syarikat dan strategi pasaran. Melabur dalam emas jauh lebih mudah. Semua orang boleh mula simpan emas tanpa perlu ilmu pelaburan yang kompleks. Nombor 3, kecairan pantas dan global. Saham biasanya hanya boleh dijual di bursa saham tempatan dan tertakluk pada waktu dagangan. Emas pula boleh dijual bila-bila masa di mana-mana sahaja di seluruh dunia kerana ia tidak sebagai mata wang dunia. Nombor 4, tiada risiko muflis. Saham bergantung kepada prestasi syarikat. Jika syarikat muflis, saham boleh jadi tidak menilai. Manakala emas sebaliknya adalah aset fizikal yang mempunyai nilai kekal dan tidak boleh muflis atau hilang nilai sepenuhnya. Nombor 5, pelindung inflasi dan mata wang. Saham boleh jatuh nilainya apabila inflasi tinggi ataupun ekonomi yang merunduk. Manakala emas boleh terkenal sebagai pelindung inflasi dan menyimpan kekayaan sejak beribuan tahun, melindungi pelabur daripada kejatuhan nilai mata wang. Kesimpulannya, emas lebih mudah selamat dan stabil berbanding saham, menjadikannya pilihan terbaik untuk melabur yang mahukan perlindungan kekayaan jangka masa panjang tanpa risiko yang besar. Dapat satu, see ya.